Lajang, 24 November 2025, program perpindahan ilmu berkonsep kelestarian bertajuk Ecostone, Empowering Communities Through Sustainable Cermin Crafting, telah berjaya dilaksanakan pada 22 dan 23 November 2025 di Surau Al-Amin, Desa Mahkota, Kampung Sungai Kembung Hilir, Selangor. Program 2 hari ini merupakan hasil kolaborasi strategik antara Pejabat Timbalan Naib Chancellor, Penyelidikan Inovasi, Universiti Teknologi Malaysia Kuala Lumpur, Universiti Tenaga Nasional, Yayasan Chancellor UNITEM dan IJM Pro Division dengan matlamat membekalkan kemahiran praktikal kepada komuniti setempat melalui teknologi pembuatan produk simen mesra alam, dikenali sebagai Simen Vero. Seramai 45 peserta terlibat secara aktif, terdiri daripada 20 penduduk karya Surau Al-Amin, 12 pelajar dan 10 staf UNITEM, serta 3 orang awam dari kampung bersebelahan. Program ini dirangka untuk memindahkan ilmu dan teknologi pembuatan simen vero daripada pakar universiti kepada komuniti, di samping meningkatkan kreativiti dan inovasi peserta dalam menghasilkan produk kraft yang mempunyai nilai estetik dan potensi komersial. Selain itu, program ini juga menekankan semangat kerjasama serta membina hubungan erat antara institusi pengajian tinggi, industri dan komuniti tempatan. Penggunaan bahan buangan seperti habuk kayu dalam proses pembuatan simen vero turut memperlihatkan komitmen program terhadap kelestarian alam sekitar. Hari pertama program dimulakan dengan sesi pembukaan di Balai Raya Desa Mahkota, diikuti taklimat keselamatan dan pengenalan mendalam tentang simen vero oleh tenaga pengajar dari UTM. Sesi praktikal diketuai oleh Teknologi Muhammad Hazri Ishak dan dibantu oleh barisan pakar, termasuk Encik Muhammad Nur Aswan Muhammad Yaakob, Puan Nurlaili Abdul Jalal, Puan Sarah Nadiha Samad, Puan Suhaimi Masyuri dan Teknologi Wan Abdul Fattah Wan Abdullah. Hari kedua menyaksikan keterjaan peserta apabila mereka diberi peluang mengeluarkan produk daripada acuan sendiri. Sesi mengecak yang ceria menjadikan setiap produk lebih menarik dan berwarna-warni, menambahkan nilai estetik pada hasil kerja peserta. Majlis penutup berlangsung di laman Surau Al-Amin dengan kehadiran tetamu kehormatan termasuk Dr. Nuliana Muhammad Kamal, Ketua Projek dari UNITEM, Encik Haris Yaakob, selaku Nazir Surau Al-Amin, juga mewakili para peserta, Encik Syahrizal Mohammed Fauzi, Pegawai Jabatan Pemantauan Konsesi dan Komunikasi Korporat, Division Tol IJM, serta Teknologi Muhammad Hazri Ishak, Ketua Projek dari UTM. Program ini mencatat kejayaan bukan sahaja melalui penyertaan yang tinggi, tetapi juga output fizikal yang mengagumkan. 3 set meja lanskap simen vero lengkap dengan 5 kerusi setiap satu, 20 set cendawan mini hiasan lanskap dan 10 unit slab stepping stone berjaya dihasilkan dan disumbangkan kepada Surau Al-Amin. Setiap peserta menerima sijil penyertaan dan buku modul asas teknologi simen vero daripada UTM. 1 daripada 3 kumpulan peserta dinobatkan sebagai kumpulan terbaik berdasarkan kekemasan produk, kebersihan tempat kerja, semangat kerjasama dan kreativiti. Manakala 2 kumpulan lain menerima hadiah hampa atas komitmen dan usaha mereka. Dalam ucapan penutup, Dr. Nuliana Muhammad Kamal menekankan kepentingan kelestarian dan pemindahan ilmu. Program Ecostone bukan sekadar mengajar kemahiran, tetapi memacu pemikiran ke arah kelestarian. Ilmu yang dipelajari diharapkan dapat diteruskan dalam komuniti, melahirkan usahawan kecil atau membolehkan penduduk memperindah persekitaran mereka sendiri. Sementara itu, Teknologi Muhammad Hazri Ishak dari UTM menekankan tentang kesinambungan program di masa hadapan. Kerjasama erat antara universiti, industri dan komuniti seperti ini adalah kunci kepada pembangunan negara yang seimbang. Kami di UTM berharap kerjasama seperti ini akan berterusan dan diperluas pada masa akan datang, dengan mungkin melibatkan lebih banyak kampung dan produk inovasi yang lain. Manakala Encik Haris Yaakob yang mewakili peserta mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat. Atas nama penduduk karya Surau Al-Amin, kami amat menghargai inisiatif ini. Kami bukan sahaja memperoleh ilmu baru yang berguna, malah surau kami kini mempunyai perabot lanskap yang cantik hasil tangan kami sendiri.
Ini membuktikan bahawa apabila semua pihak berganding bahu, banyak perkara hebat boleh dicapai untuk manfaat komuniti. Dengan penghasilan produk lanskap yang kreatif, pemberian sijil dan modul, serta jalinan ukhuwah yang erat antara peserta, program Icustun meninggalkan impak mendalam. Program ini diharap menjadi pemangkin kepada kelestarian jangka panjang, di mana ilmu yang diperoleh boleh dikongsi kepada komuniti lain dan diaplikasikan dalam projek komuniti masa hadapan. Kejayaan kolaborasi pelbagai agensi ini juga diharapkan dapat diteruskan dalam program-program akan datang yang lebih bermakna dan melibatkan lebih ramai peserta serta inovasi baharu.